Tentera Israel yang ditempatkan di semenanjung Gaza dilaporkan mengalami pelbagai masalah kulit apabila serangan pepijat. Laporan Yedioth Atroboth menyebut anggota tentera yang ditempatkan di pos sementara di seluruh wilayah itu mengalami ruam teruk dan kegatalan berterusan terutamanya pada waktu malam. Akhbar harian Israel itu mendakwa kedua-dua tentera tetap dan simpanan termasuk unit menempatkan diri di bangunan rusak sebagai kubus sementara membuat aduan tersebut. Masalah itu dilaporkan terutama di Gaza Tengah dan Selatan tetapi tentera di kawasan Zaitun, Gaza City serta Jabalia di utara turut menyuarakan kebimbangan sama. Seorang pegawai tentera simpanan berkata anggota menderita dalam diam selama beberapa minggu dengan kegatalan semakin teruk pada waktu malam. Seorang bapa kepada tentera turut menceritakan anaknya cuba menyembunyikan kesan gigitan sehingga menyedarinya semasa rehat. Mereka hidup dalam kotoran dengan najis hanya beberapa kaki dari mereka. Tidak wajar mendedahkan mereka kepada risiko kesihatan sebegini. Katanya kehadiran kucing dan anjing liar turut meningkatkan risiko penyakit. Laporan itu menegaskan keadaan kebersihan yang teruk berpunca daripada cara tentera tinggal di bangunan terbiak atau rosak di mana tiada kemudahan tandas yang sempurna. Sekatan berterusan Israel menyebabkan sebahagian besar Gaza terdedah kepada keadaan tidak sihat dan serangan serangga manakala ratusan ribu rakyat Palestin yang dipindahkan akibat perang terpaksa berlindung di bangunan rosak yang dipenuhi haiwan liar serta serangga.